mesti dalam diri kita ni takut dekat depan Allah nanti. Kita puasa, kita zikir, kita baca Quran. Bila amalan tu nak dihisap, rupa-rupanya Allah tak terima amalan kita. Korang tahu tak, ada satu doa yang mana kalau kita baca, segala amalan yang kita buat Allah terima. Kalau korang nak tahu doa itu, tolong repost and share video ni banyak-banyak. Dan jangan lupa add to favorite, supaya korang boleh amal doa tu setiap kali selepas solat. Wajib baca setiap kali lepas solat, supaya Allah terima solat kita. Korang ikut sama-sama dengan saya baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sekali lagi saya ulang. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. So kalau doa ni bermanfaat, korang komen amin banyak-banyak dekat bawah, supaya segala amalan kita selepas ini Allah terima dan Allah campakkan kita, Allah letakkan kita di dalam syurga insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.